Dipersilakan peserta ke-9, Dai Khairul Anwar bin Isnin daripada Maksa Johor. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para juri yang arif lagi bijaksana, para pendengar hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita membicarakan suatu tajuk yang penting pada hari ini, yaitu transformasi badani jiwa merdeka, maka seharusnya kita fahami terlebih dahulu apakah yang dikatakan dengan perkataan madani. Maka merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, menyatakan bahawa perkataan madani ini merupakan suatu frasa yang dipetik daripada bahasa Arab, yang bermakna kemajuan dari segi pemikiran, kebudayaan, kebendaan, serta kerohanian. Justru tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meneliti setiap perkataan dalam kebanyakan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kebetulan namanya pun sama dengan saya, Anwar. Ya, beliau banyak menyentuh tentang kaitan antara perkataan ini, perkataan madani ini dengan Madinah. Persoalannya kenapa? Tuan-tuan dan rahmati Allah, dikaitkan perkataan madani ini dengan Madinah kerana istilah Madinah itu merupakan suatu lambang kepada sebuah masyarakat yang mana akhlaknya yang luhur menjadi suatu panduan, menjadi suatu kayu ukur kepada kewujudan suatu masyarakat yang mundur ataupun ke belakang yang bakal wujud di masa akan datang. Justru perkataan madani digunakan oleh Perdana Menteri yang ke-10 bagi mewujudkan suatu ketamadunan ataupun suatu masyarakat ataupun suatu negara yang dipenuhi dengan akhlak luhur, supaya akhlak luhur itu menjadi teras kepada pembinaan tamadun berkenaan. Menariknya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menelusuri perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha baginda membina sebuah negara yang bertamadun dan juga maju, iaitu Madinatul Munawwarah, kita dapat melihat 6 teras asas madani yang digagaskan oleh Perdana Menteri yang ke-10. Apa dia 6 nilai teras ini, tuan-tuan dan rahmati Allah? Yang pertama adalah kemampanan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga daya cipta, yang keempat hormat, yang kelima keyakinan, yang keenam juga adalah ihsan. Kita lihat keenam nilai teras ini wujud dalam negara Madinah yang ditubuhkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat apakah yang tertanam dalam negara Madinah yang di dalamnya turut mempunyai perlembagaan yang tersendiri. Sebagai pergi dengan lebih mendalam, kita lihat nilai teras yang pertama adalah kemampanan. Kemampanan dengan makna kemampuan kita untuk mengekalkan suatu nilai keharmonian yang berterusan. Nilai yang baik, yang berkekalan untuk jangka masa yang panjang. Memelihara suatu suasana untuk kita melahirkan suatu kehidupan yang sejahtera. Di dalam mencapai nilai ini boleh kita lihat dalam piagam Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta masyarakat Madinah supaya bekerja sama, membantu mempertahankan Madinah daripada sebarang ancaman luar.
Ini suatu bentuk kerjasama yang sangat baik seperti mana kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu atas perkara albir, kebaikan dan juga takwa. Dan jangan kamu bantu-membantu, tolong menolong dalam perkara al-ism, dosa dan juga permusuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita melihat pula kepada nilai Trust Malaysia Madani yang kedua, iaitu kesejahteraan. Dalam mencapai nilai kesejahteraan ini dapat kita lihat dalam Piagam Madinah bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan masyarakat sentiasa berusaha untuk mencapai kesejahteraan, sehingga walaupun bersama dengan musuh iaitu kaum Yahudi yang sentiasa mencari kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap juga Rasulullah pastikan bahawa musuh berkenaan, kaum berkenaan berada dalam keadaan sejahtera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita lihat nilai Trust Madani yang ketiga, iaitu daya cipta. Ini merupakan suatu perkara yang sangat istimewa. Kerana dalam mencapai nilai daya cipta ini, kita lihat kewujudan Piagam Madinah itu sendiri merupakan suatu bentuk transformasi, kreativiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kebijaksanaan berkenaan untuk mewujudkan suatu bentuk peraturan yang mengatur hidup masyarakat supaya menuju ke arah kesejahteraan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, boleh kita lihat bagaimana Rasulullah memperkenalkan nama baru bagi Yathrib, iaitu Madinatul Munawwarah. Ini merupakan suatu simbolik kepada kejayaan Rasulullah menuju ke arah kemajuan di masa akan datang. Justru siapa yang mencapai nilai-nilai ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka akan berjaya untuk membentuk suatu peribadi yang merdeka, suatu peribadi yang bebas daripada segala nilai-nilai negatif, nilai-nilai yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilai hasad dengki, nilai kecemburuan yang membawa kepada kehancuran sesebuah negara dan juga masyarakat. Marilah sama-sama kita membentuk sebuah masyarakat yang aman, harmoni, yang jiwanya merdeka dengan menggunakan, menggagaskan, menerapkan keenam-enam nilai harmoni yang ada dalam Malaysia Madani. Segala itu sahaja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.